Mari hari Sabtu kebetulan cuti Isra' Mi'raj bini kata berasa nak makan roti canai weh. Main dengan roti-roti ni gak kita tak reti lah nak buat. Molek dekat-dekat rumah kita ni ada kedai roti canai Melayu tu gak. Kita pakai tak kecek banyak start motor berung-berung pergi beli selalu moga bini nak makan. Kalau kedai Melayu tu asal duk pusing lah pasal kebersihan. Tengok tebal roti canai pun behel sarung tangan. Ni bukan kita ambil video je pakai sarung tangan. Dia memang buat kerja lagu tu. Bab kebersihan dia memang jaga lah. Roti dia pun sedap molek lembut ya. Kalau sejuk pun lembut lagi. Kuah dah dia pun pekat jelera molek. Tapi kalau main orang Kelantan ni, kalau makan roti canai, motor gula kena atas meja sama. Bini pun klik pas tengok tok lelaki cuah gula dalam kuah roti canai. Dah nak buat warna, moga kita orang Kelantan makan roti canai kena ada gula. Tak ada kuah pun tak apa, asal kau ada gula ya. Kalau kuah tak ada, gula pun tak ada, kita behel susu pekat. Roti canai kalau cecah susu pekat jadi juga. Jangan behel pergi cecah budu sudah lah. Tapi kalau demo selera, lagi lah. Tak ada orang nak marah demo nak cecah gapo pun. Kau warna.